Kita patut pesan alatan sekarang atau kita terpaksa ketuk dengan jari kita. Frisbee Tree, alat yang hitam dan bergaya. Kamu semua, kamu dapatkan alat dengan pelbagai warna yang kegemaran kamu. Apa? Lompatan mula. Saya... Semuanya nampak begitu hebat. Tak sabar nak tengok hasilnya. Berhati-hati dengan alat. Gadis-gadis, ini memang rumah yang sempurna untuk kamu. Ya, masa untuk menari. Dia adalah sesuatu yang istimewa. Dia adalah perasaan gembira Ya. yang istimewa. Tunggu sebentar, ada lebih banyak kotak. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Wah, saya dapat satu baldi cat dan saya ada penggolek cat dan saya ada warna merah jambu yang hebat. Itu real cat dekat. Syukurlah, dan mari kita mula melukis. Mia sudah tahu dia akan membuat... Keju. Satu bilik penuh dengan warna hijau. Dan bilik Julie berwarna biru. Kita kena cat pada kami. Nampak hebat. Bilik Nicole jelas sekali berwarna kuning. Jadi, Bulu-bulu. Britney mempunyai bilik comel berwarna merah jambu. Bilik korang memang menakjubkan. Jom kita teruskan. bilik saya sangat kosong. Memang perlu sedikit hiasan. Dan saya ada yang sesuai untuknya. Oh, Encik Claude. Awak akan nampak hebat di sini pada dinding. Bersama dengan bunga. Dan sudah tentu, saya tidak lupa ukulele saya. Saya akan gantungkannya di dinding juga. Beberapa tapak Sulaiman dan banyak batu kecil dari pantai. Ia akan sentiasa mengingatkan saya tentang laut, matahari, dan musim panas. Semua anak itik kegemaran saya akan tinggal di sini. Dan koleksi kulit kerang saya. Saya rasa saya pasti perlukan kerusi yang diperbuat daripada bulatan yang boleh diisi angin. Oh, ia sempurna. Sekarang masa untuk berehat dan menikmati bilik saya yang cantik. Julie, hai. Wah, Nicole buat bilik yang sangat cool. Saya pun nak buat sesuatu yang cool juga. Saya pasti... Terima kasih banyak. Anda perlu gantung pemegang di dinding untuk sepanjang bulan. Saya tinggalkan. Dapatkan yang lebih besar. Dan tukun. Sure, Bork. Dan saya punya Bowie. Hebat di dinding. Sir, Bork. Beberapa poppins? Yes, I said break Albria. Letak pereja Atau ni makan beban di di meja lantai. saya. We're ready for Korean cheese what? Like the Connie said, P. Dia kelihatan kelakar. Dan saya akan duduk di kerusi besar di belakang. Hebat! Britney, hai. Wow, gadis-gadis itu sudah mula menghias bilik mereka. Kemudian saya akan melakukan sesuatu yang sangat cantik. Sebuah permaidani merah jambu dan beberapa kalung bentuk hati. Wow. Oh, beberapa awan comel. Kamu akan berada di dinding ini. Oh, seekor rama-rama. Sangat comel. Mari, kamu akan berada di sini. Saya memerlukan meja malam sebab bagaimana saya boleh tanpa satu? Beberapa benda menarik di sekitar dan saya telah mencipta dunia sempurna saya. Bilik ini sangat cantik. Apa yang patut saya lakukan? Oh, saya ada idea. Saya akan letak rumput di lantai dan sedikit rumput tiruan di atas rumput itu. Hebat. Saya mesti ada rumput di dalam bilik saya. Tambah sedikit hiasan di sini dan beberapa rak. Kita letakkan beberapa mainan di sini, beberapa tumbuhan tambahan. Lihat tempat ini, ia seperti saya dan lebih banyak tumbuhan mainan. Ini sebuah kerusi manas hijau supaya anda boleh berdehat. Saya akan tunjukkan kepada anda sekarang. Sempurna. Wah, bilik kamu nampak hebat sekali. Saya tertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Oh, sahabat dongeng saya Lilo mahu berehat sekarang. Saya telah buatkan awak sebuah rumah kecil dalam bilik saya juga. Oh, dia sangat comel. Biar saya sikat rambut kamu. Oh, kucing kesayangan saya.
Kamu suka tak? Bagaimana kalau saya ajak kamu bermain sekejap? Lihat bulu yang saya ada. Britney dan Lilo sangat comel. Dan saya tidak mempunyai haiwan peliharaan. Saya ada sesumpah yang comel. Dia menyamar dengan tanaman. Jadi saya tidak perasan dia. Marilah kembali ke rumah Hawa. Saya pasti kamu akan lebih suka di sini. Kamu comel sangat. Saya tak puas-puas dengan kamu. Di mana haiwan peliharaan saya? Tunggu sekejap. Oh, saya ada anjing yang comel. Lihat, ini kawan setia saya. Saya juga ada haiwan Lihat peliharaan. parotnya. Charlie sangat hebat. Dia boleh bercakap. Charlie, tunjukkan bagaimana kamu boleh bercakap. Ini Michael para Charlie. Berkeley, jangan malukan saya. Selamat tinggal. Ya ampun. Betulkah dia kata hai? Oh, kamu ada binatang peliharaan yang comel. Dani. Ambil banyak gambar dalam bilik saya yang menarik. Oh, saya lapar. Kena pesan McDonald's untuk diri sendiri. Terima kasih. Itu cepat. Oh, baik kegemaran saya. Siapa itu? Awak lapar? 3-2? Baiklah, saya bersedia untuk berkongsi. Sangat bagus. Apa lagi yang saya ada? Wah, ia burger dan warnanya biru. Julie, awak nak ambil burger saya? Di mana saya punya? Di mana? Adakah saya akan makan hari ini? Baiklah, Dave, saya ada burger. Saya akan cuba sekarang. Ia juga berwarna biru. Pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Saya memang tak boleh. Nuggets! Tak boleh. Kita kena cepat. boleh. Apa itu? boleh. Acar? Baiklah, saya Dave dapat sudah satu selesai. Selamat boleh. menjamu selera. Saya tak Ada boleh. apa-apa lagi? Tak boleh. Sos bawang putih. Baiklah, mari kita cuba. Tidak, saya tidak suka. Semua orang makan sesuatu dan saya lapar. Wah, Nicole, awak boleh main gitar elektrik? Nicole memutuskan untuk bermain gitar, jadi saya akan adakan party. Saya ada speaker untuk muzik dan bola disco yang menarik. Semua orang menari. Apa? Oh ya ampun, siapa buat bising itu? Mia! Ada party! Wah, perempuan, kamu datang ke party saya. Jom menari bersama. Ada siapa pun yang ajak saya datang. Baiklah, saya akan tunjukkan muzik yang hebat. Saya akan ambil pembesar suara saya, sambungkan gitar elektrik saya, dan kami akan mainkan sesuatu yang menyeronokkan. Gadis pasti akan suka. Wah, cantiknya! Jom pergi ke rumah Nicole. Lagu kegemaran saya. Itu sangat menarik. Apa? Kita semua pergi ke rumah Nicole? Saya ditinggalkan sendirian. Sekarang saya nak buat kek. Saya akan jadi sangat bagus dalam perkara ini. Dan ia akan berwarna hijau sepenuhnya. Oh, itu cantik. Sedikit krim. Satu lagi lapisan. Hei, adakah aku kehabisan pewarna? Oh, aku akan ambil lagi. Kemana Mia pergi? Apa yang dia buat di sana? Oh, membuat kek. Alamak, saya memang perlu tambah gaya lama saya pada jubah ini. Sedikit pewarna merah jambu pasti akan nampak cantik. Ya, cantik. Dia pasti akan suka. Wah, Dora sedang buat kek di sana? Dia pun mau satu. Mia pasti akan suka kek pantai biru saya. Ia hebat. Nicole, kita sedang memasang kek bersama. Itu ide yang menarik. Ini saya sangat ingin membuatnya. Dan kita perlukan sedikit kuning di sini. Akhirnya saya ada. Apa? Kenapa kek dah siap? Baiklah, mari kita cuba. Apa? Kamu semua habiskan kek tanpa saya? Saya mahu semuanya hijau, tapi ia nampak sedap. Mari kita cuba bersama. Terima kasih kerana menonton. Saya kesal. Wah, permainan yang hebat saya jumpa. Hei, ada apa? Telefon saya habis bateri. Aduh,
kita kena fikirkan sesuatu. Saya saja yang telefon habis bateri. Oh ya, saya ada Xbox. Tengok haiwan peliharaan QJ saya. Hey, Mia, awak mahu bermain dengan saya? Sudah tentu. Mari bermain bersama. Ini permainan yang menarik. Saya pakar dalam permainan ini. Saya akan kalahkan awak sekejap sahaja. Anda memang pencela yang serius. Adakah gadis-gadis di sana sedang bermain? Saya mau pergi kepada mereka juga. Jadi kami ingin, tetapi kami hanya mempunyai 2 papan kekunci. Tidak mengapa. Saya juga ada sesuatu untuk dimainkan. Kecuali saya tiada konsol. Saya ada reality maya. Julie, datang sini. Mari kita mulakan. Wah, ia hebat. Sungguh. Apa yang budak-budak perempuan buat? Jom kita tengok. Hei, kami nak main sekali, boleh tak? Tapi kami... Kamu hanya ada 2. Nampak? Saya sudah beritahu kamu. Anda Tiada apa tawar. yang... Okey, mari kita kembali. Saya tak mau balik. Saya tikus. Creepy macam Twink. Saya tidak. Kawan-kawan. Hebat. Nicole, lihat pek besar Doritos ini. Ya, baiklah. Mari kita lakukan ini. Apa di bawah penutup? Wah, sos Doritos. Itulah yang saya panggil bertua. Saya sudah boleh bayangkan betapa sedapnya nanti. Oh, hey, mari celup nachos kita terus ke dalam sos. Sedap. Oh ya. Oh, kamu tak tahu betapa lazatnya ini. Baiklah, saya rasa ia sedap. Boleh saya cuba? Tidak, makan milik kamu. Baiklah. Sesuatu yang pelik sejenis oranye. Oh, lihat ini. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Oh, ia sangat masam. Oh, ia memang masam. Tunggu, awak nak gabungkan ini? Ya, kenapa tidak? Oh, ini teruk. Adakah saya perlu pastikan... pergi. Oh, kenapa awak buat begitu? Adakah kamu mempermainkan saya? Ayo, dan saya akan makan... pergi. Oh ya, ayo. Saya lebih suka makan sos saya. Ia sedap. Saya suka. Kali ini kita ada bijirin Oreo. Ya, mari kita lihat apa yang ada di bawah penutup. Oh ya, hebat. Susu manis dengan perisa M&M's. Ya, Saya akan tuangkan ke atas bijirin sarapan dan nikmati rasa yang ilahi ini. Nampak hebat. Bagaimana dengan rasanya? Ia sangat sedap. Sedap. Nicole, apa yang ada di bawah penutup kamu? Betul. Ada sos Tabasco. Oh, sesuatu memberitahu saya ini tidak akan baik. Malah bijirin Oreo tidak akan menyelamatkan saya. Baiklah, harapan adalah yang terakhir mati. Jadi, sudah tiba masanya untuk mencubanya. Oh, tidak. Oh, ini sudah menakutkan. Saya rasa mulut saya akan terbakar. Hah? Aduh, kawan. Oh, tidak. Baiklah, saya akan lakukan ini. Saya kuat. Oh, betapa mengerikan. Mustahil untuk menahannya dalam mulut. Saya tidak akan memakannya. Aduh, kawan. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Kamu tak boleh menyerah. Oh, siapa yang buat peraturan macam ni? Saya rasa nak muntah sekarang. Oh, tidak. Oh, Mike, saya perlukan bantuan awak. Tolong beri saya minuman. Minuman? Tangkap ia. Hei, saya nak basuh dengan air. Awak cuma tuangkan pada saya. Panas! Wah, nugget. Saya baru sahaja mula lapar. Sos masam manis kegemaran saya. Hebat. Mike, saya sangat gembira. Oh, nugget dengan sos ini adalah gabungan yang luar biasa. Hebat. Nyam. Baiklah, saya juga ada sesuatu yang sedap.
Nomanto nugget dengan sirap maple. Dia adalah sweet yang terbaru. Saya ready di beers. Hilai masyarakat dan saya menjadi gelabukan yang sangat baik. Wahoo! Baiklah, goncangkan. Oh, nampak hebat. Baiklah, ia sangat hebat. Hei, ayo. Saya suka. Sedap. Hebat. Mike, mungkin awak nak bagi saya cuba. Tolong? Tak mungkin. Saya tak nak kongsi. Itu nugget awak. Oh, baiklah. Wah, yay. Oh, snack lain. Kali ini kita ada hotdog. Alah, ayo. Oh, Nicole. Awak patut buka penutup dulu. Saya ada ubat gigi. Kenapa saya perlukan ini? Adakah saya perlu sapu ubat gigi pada hotdog? Oh, tidak. PU. Oh, shh. Mike, berhenti ketawa. Oh, itu kelihatan sangat pelik. Saya akan cuba bersungguh-sungguh. Oh, ini teruk. Tak boleh dimakan. Saya tak nak habiskannya. Makan batang itu. Oh, tidak. Itu menjijikan. Baiklah, kamu kena. Ini peraturannya. Faham? Bergerak ke depan. Saya ada 2 sos kesayangan saya, ketchup dan mustard. Mereka sangat sesuai dengan hotdog. Oh, sedap. Nicole, kamu tak dapat. Oh, sedap, 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 sedap. Kamu hanya boleh, kamu tahu. Lihat saya. Gembira untuk saya, kawan. Kamu takkan beri saya sedikit? Sudah tentu. Tidak. Saya tak boleh kongsi ini. Baiklah, saya akan tutup awak dengan pes. Roti bakar, saya suka itu. Dan saya akan makan dengan mentega kacang. Saya rasa ia sesuai dengan roti bakar dengan sempurna. Mars sabukani pada roti bakar secepat mungkin. Dan makan secepat mungkin juga. Nampak hebat. Hebat. Betapa sedapnya ini. Bagus. Saya boleh menjelajari saya. Mike, apa yang kamu lihat? Oh, tidak. Ayo. Keju. Saya tidak bernasib baik. Aduh, kawan. Ya, kamu memang begitu. Semua sardin itu. Baunya teruk. Itu lebih baik. Saya pasti akan muntah selepas gigitan pertama. Nampak teruk keju. Oh, saya tak boleh. Dia menikah dengan betul. Kali ini kita ada kek cawan coklat. Apa yang akan kita hias dengan mereka? Mari kita lihat. Oh, ya ampun. Ada banyak coklat. Saya ada krim coklat. Ia perlu dipicit dengan cantik di atas kek cawan. Ia bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat sedap. Ya. Saya betul. Sedap. Mike, apa yang kamu tunggu? Saya ada makanan kucing. Keju. Apa? Saya tak makan itu. Ia menjijikkan. Tidak. Anda perlu. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Baiklah. Jangan marah saya. Saya tak dapat bayangkan bagaimana ia akan jadi dalam mulut saya. Oh, tidak. Mungkin ia akan okey. Keju. Tidak. Saya dah cukup. Saya pasti tidak akan makan itu. Dan berikan saya kek cawan yang sedap ini. Oh, itu lebih baik. Aduh, kawan. Yay, adakah saya yang pertama kali ini? Saya takut spaghetti dan marshmallow tidak sesuai bersama. Baiklah, kamu akan mencubanya. Magasol, mahal marshmallow. Barat dapat video raspberry marshmallow dalam spaghetti. Aduh, kawan. Cuba. Mungkin ia tidaklah menjijikan seperti yang disangka.
Baiklah, saya rasa saya akan mencubanya. Aduh kawan, mari kita lihat. Okey. Ini adalah mustahil untuk dimakan. Ia menjijikkan. Nicole, apa yang awak ada? Dan saya ada pesto tomato. Ia memang sempurna untuk spaghetti. Oh, baiklah. Bolehkah awak beri saya peluang? Tunggu, saya perlu sapukan semuanya ke atas pasta saya dulu. Nick, keluar dari sini. Saya pun lapar. Spaghetti dengan pesto tomato adalah makan tengah hari saya. Baiklah, saya rasa saya akan makan marshmallow saja. Betapa indahnya. Satu timbunan pancake. Saya boleh makan dengan apa sahaja. Wah, krim putar. Hebat. Ya, hebat. Kita boleh lukis muka tersenyum pada pancake. Hei, lihat itu. Nampak hebat. Bagus. Mari kita habiskan pancake ini. Aduh, kawan. Oh, betapa kejam, tetapi mungkin sedap. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, tidak, ini mayonis. Oh, ia tidak sesuai dengan lempeng manis. Saya rasa saya akan perah sedikit sahaja. Oh, tidak. Tidak mungkin. Perah semuanya keluar. Yes, ayo. Oh, tidak. Ini mengerikan. Baiklah, adakah kamu berpuas hati? Saya makan semuanya. Bagus, saya bangga dengan awak. Ada macam tak main dengan undi Faizal. Aduh, saya sangat takut. Saya teka menjilatnya. Apa? Saya sedang menunggu, kan? Ya, saya sejuk. Baiklah. Kemana kamu pergi, kawan? Apa yang awak lakukan Wednesday? Ya Tuhan. Anda akan berterima kasih. Luar biasa. Baiklah. Jom. Tak kisah. Oh, maafkan it. Sudah buat bagian giliran anda. Jangan menangis. Saya akan jadi dokter sekarang. Saya ada ide hebat. Kita akan hidupkan balik lipas ini. Oh, tak berhasil. Oh, Ayu. Apa masalahnya? Saya cintakan awak. Saya cintakan awak juga. Saya cintakan awak juga. Masih tidak berfungsi. Oh, saya minta maaf, Enid. Jangan risau. Wednesday, kamu perlu lebih baik. Oh, ianya benar-benar sejuk. Itu adalah rampasan hebat. Aku dapat dia. Tolong. Boleh saya mula dulu? Baiklah. Cantiknya kayak ini. Teman-teman, lembu, kelawar. Hei, saya tak main macam itu. Oh, lihat kepalanya. Lihatlah. Selamat. Oh, saya sangat bertuah. Awak adalah wangian. Mari kita coba. Ia sangat lazat. Alangkah ruginya saya hanya boleh menjilatnya dan tidak boleh menggigit kek sebenar. Pergi. Saya perlu dapatkan satu. Selamat tinggal. Dan ia menghentikannya. Ia ditutupi dengan air liur kamu. Apa yang sedang berlaku? Maaf. Oh, baiklah. Oh, saya minta maaf, kawan. Sekarang cactus si senioras veriler and answers down a remedy. Oh Tuhan, Yesus. Saya suki. Ya. Makan dulu. Oh,
Oh, ini bukan tak? Ini coklat. Boleh saya? Tidak, saya. Wah, Coca-Cola. Hei, keluar dari sini. Ini tidak adil. Underestimate-nya kamu ada kad. Oh, ya. Saya tidak perlu kad. Mike. Oh, zero untuk Cameron just friend. Ini dari bawah. Aku suka sejuk. Scoop. Biar saya mulakan. Tunggu sekejap. Ini bukan Coke biasa. Ini Coke Jelly. Wah, itu... Saya tidak. Aduh, kamu tahu. Oh. Hebat sekali, kan? Mike, awak terbawa-bawa. Tunggu. Kalau Mike tak boleh berhenti makan jeli, kita perlu membantunya dengan ini. Kalau saya berharap ada sesuatu yang tinggal. Saya akan menguruskan proyek ini dan memastikan semuanya berjalan lancar. Perkara yang saya nak boleh buat setiap perbincangan withdrawal dalam pisik jeli itu untuk saya. Bagus, terima kasih. Oh ya Sedapnya. ampun. Jom kita pergi. Aduh. Yum, 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 yum. Syabas. Benda. Kamu bebas. Apa? Oh, apa itu tangan? Bagi saya Coke. Tuh. Terima kasih. Menyedihkan. Baiklah. Siapa yang akan jadi yang pertama? Hey, Winsty. Itu menjijikan. Mari ambil kad-kadnya. Ini milik saya. Damai. Apa saya, Mi? Ore, saya bertua. Alangkah bertuanya. Saya akan coba mie ini dulu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Flynn, bagaimana kamu gunakan kayu ini? Mungkin macam ini. Apa? Sangat sadap. Mangalo. Dan pedas. Dia kata ada pemburu di dalam. Oh, tidak. Inch, dalam. Dia sangat kecil. Tunggu, lidah saya. Rumah Gladys. Oh, awak comel sangat. Selamat tinggal. Terima kasih, Ren. Saya okey. Apa? Kamu paham maksud saya? Ya, oke. Aneta, lidah kamu. Apa? Apa benda yang mereka bilang buat saya? Apa itu? Lidah saya begitu terjulur keluar. Mari masukkannya semula ke dalam mulut saya. Baiklah, Mike. Selamat berjaya. Mari kita lihat. Saya rasa saya ada idea. Oleh kerana mie ini terlalu pedas, saya akan makan dengan air. Dan jika terlalu pedas, saya akan padamkan api dan... Ya, satalah segarisan saya ada satu. Saya telah bergerak. Ya. Kerja yang bagus. Sudah tiba masanya. Oh, ya. Oh, tidak. Oh, apa yang berlaku? Air saya habis. Lindsay, nak sedikit. Di mana airnya? Hei, Betapa gembiranya saya. selamat tinggal. Marcus Carabal. Lord Shinix Jambo. Amberios. Baik ya. Ya. Ya, tidak adil. Ya, oh ya. Oh ya. Saya suka. Ya, Saya yuhu. Mari kita mulakan dengan saya. Konten. Mari ambil beberapa swafoto. Oh, ini live stream saya. Hai semua, saya Enid dan hari ini kita akan cuba coklat ini. Suka jika kamu mahu juga. Betapa manis baunya.
kecil. Wah, banyak sangat bergolek. Baiklah, semua sudah bersedia? Saya mula. Saya akui, memang sangat hebat. Bunyi aksi, jaga selamat, kekal tenang. Sush, sush, bunyi aksi, jaga selamat, kekal tenang. Anete, saya akan mengganggu siaran Anda. Baiklah. Terima kasih kepada semua orang. Jumpa lagi. Rasanya sudah lama saya tidak merasai sesuatu yang begitu sedap. Lazat. Itu juga. Kita mau adu. Ini menakjubkan. Besar. Luar biasa. Gimana Chalareda? Catherine sudah membawanya. Saya pandai berjenaka. Hai, begitu semuanya adanya. Awal oke, saat yang saya buka package gula-gula getah kosong. Ini tak mungkin berlaku. Wing, ada orang sudah makan gula-gula getah sebelum kita. Oh, ada tak? Nah, itulah dia. Saya rasa saya sudah jumpa. Mengerikan. Aku sangat berdoa. Ini berskislet resmi. Yang mengendalikan gula-gula getah ini. Awak nak sikit lah. Apa yang awak buat? Anda tidak mahu menyentuhnya, apatah lagi menjilatnya. Ia menjadi sangat kotor. Tak boleh tidur. Kenapa aku tak boleh tidur? Kenapa? Tiada gula-gula getah. Itu bermakna saya bebas. Tidak mungkin. Saya akan ambilnya sekarang. Nikmati, Mike. Tidak. Tunggu. Ya ampun, ini menjijikkan. Ini adalah kelas. Oh, betul tu. Hei, sila ke tepi. Saya ada idea. Sebagai seorang doktor sains, saya melihat di bawah mikroskop. Mari kita lihat. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Awak akan. Oh, saya akan rindukan awak. Apa? Menyusahkan awak. Awak okey? Ya, awak nak tengok? Ya, ini. Terlalu banyak kuman. Kamu pasti tak boleh makan. Tapi, ia boleh dibersihkan. Untuk ini, kita perlukan sarung tangan dan alat-alat khas. Saya pasti tidak mahu tangan saya kotor. Oh ya? Semburan pembersih yang membunuh semua bakteria. Dan gula-gula getah ini seperti baru. Hah, dan awak takut.